Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Oh, baru jelas. Tadi tak jelas. Okey, sekarang hari ni kita ada konten, kita nak pasang stiker. Okey. Stiker Elite Central Community. Ini stiker Elite Central Community, bermaksud community elite yang berada di Central. Dan saya rasa kita dah pun lebarkan sayap sehingga ke satu Malaysia lah. Dalam grup ECC ada daripada Johor, Kelantan, semua ada. Mula-mula kita set up ECC ni untuk Central saja, iaitu Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Tapi kali ni kita luaskan lagi kerana kita tak select. Okay, kita tak select dan kita anjurkan ni, kelab ni ataupun komuniti ni, komuniti yang aktif, active ride, konvoi dan sebagainya. Dan kita tak ada paksaan. Kalau ada masa free kita join. Okay, kalau kita tak free, kita just inform je kita tak free. So tak ada masalah. Okay, jom kita pasang stiker. Okay, mula-mula kita lap dulu. Motor ni baru je dibasuh. Sekarang kita lap dulu bagi hilang habuk. Kita ambil stiker ni. Nampak tak ni? Okey. Macam mana cara tampal ni? Macam ni ke? Ke bawah sikit ataupun tengah-tengah? Ataupun atas? Tengah-tengah kot. Atas lah, atas. Nampak tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kita bagi betul-betul lekat. Saya punya nombor ahli adalah 010, iaitu 10. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu agak pasang benda ni guys. Okey, cantik. Cantik. Okey, lagi. Yeah, siap. Senang je. Okey. Siap satu. Satu stiker. Lagi satu, kita nak buka mana ni guys? Okey, kita dah tanya member ECC, katanya dekat sini. Sebelum tu kita lap dulu dengan kain supaya tak ada habuk lah kat sini. Sini Sekejap, kita double check. Takut terbalik. Okey dah, betul. Okey, sini terbalik. Okey, bismillah. Siap. Okay. Sekarang kita bagi dia dekat, baru kita cabut plastik. Bismillah. Nampak tak? Okey, siap. Lawa ya, lawa guys. Boleh tahan, cantik.